rundingan belakang tadbir. Ini adalah hukuman paling berat dalam struktur sebuah parti politik, mana-mana parti politik pun. Saya berpandangan keputusan ini sangat signifikan kerana ia menunjukkan bahawa PAS tidak berkompromi dalam soal disiplin, kesetiaan dan tanggungjawab kepada perjuangan. PAS tidak melihat siapa individu itu, berapa lama mereka dah jadi YB ataupun berapa besar kesan politik untuk jangka masa yang pendek. Yang dinilai ialah perbuatan dan juga prinsip itu sendiri. Saya nak nyatakan dengan jelas, saya sangat-sangat bersetuju dengan keputusan pimpinan PAS Pusat ini. Kerana dalam politik hari ini terlalu banyak parti yang sanggup menutup mata demi kuasa sebenarnya. Terlalu ramai pimpinan yang memilih angka majoriti berbanding dengan nilai value itu sendiri. Terlalu banyak alasan digunakan untuk melindungi pengkhianatan politik juga. Tetapi PAS tetap memilih jalan yang sukar. PAS sanggup kehilangan negeri yang diperintah daripada membela ahli ataupun YB yang sanggup mengkhianati kepimpinan PAS Perlis dan juga mandat rakyat itu sendiri. Ini bukan keputusan yang popular, saya yakin, dan bukan juga keputusan untuk selamat, tetapi ini adalah keputusan yang berprinsip dan maruah. Lebih mengagumkan, PAS tidak berhenti setakat pemecatan. Keputusan ini telah diserahkan secara rasmi kepada undangan Dewan, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis untuk dirujuk dan dilaksanakan mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis. Ini menunjukkan PAS menghormati institusi, menghormati proses perlembagaan dan tidak menggunakan tekanan jalanan ataupun sentimen emosi untuk membuat keputusan. Inilah politik berinstitusi, inilah politik matang, inilah politik yang ada disiplin. Dalam landscape politik Malaysia yang semakin longgar nilai dan prinsip, tindakan ini menjadi satu contoh yang besar bahawa kuasa bukan segala-galanya. Ada masa kita perlu memilih untuk kalah dengan bermaruah daripada menang dengan menggadaikan prinsip perjuangan. Apa guna semuanya? Sebab bila prinsip hilang, kuasa tidak lagi bermakna. Tetapi bila prinsip ditegakkan, dijaga, kuasa boleh datang dengan sendiri dalam keadaan kita bermaruah. Sekarang kita berada di fasa seterusnya episod Politik Perlis. Persoalan yang besar sedang kita menanti jawapan. Adakah Menteri Besar Perlis sedia ada akan kekal memerintah atau akan berlaku pelantikan Menteri Besar yang baru? Atau keputusan yang lebih drastik adalah pembubaran Dewan Undangan Negeri Perlis dan pilihan raya negeri? Dan jika berlaku pertukaran kepimpinan, siapakah tokoh yang bakal diangkat sebagai Menteri Besar Perlis yang baru?